Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Hari ini ya sahabat-sahabat dikasihi Allah Subhanahu wa taala. Saya masuk dalam hutan lah. Hari ini sahabat dikasihi Allah mencari sayur. Bagi apa? Sayur pucuk cemperai ya. Kalau orang Melayu panggil pucuk cemperai. Kalau bahasa kami ya, orang asli dipanggil pucuk cemperai. Sama aja sebutan lebih kurang, sebab Melayu dengan orang asli bangsa Temuan ni dipanggil Melayu proto, sebenarnya Melayu tua lah. Dipanggil Melayu tua adalah Melayu bangsa Temuan. Sama aja lebih kurang sebutannya. Cuba apa perbezaan sedikit-sedikit je lah, tambah-tambah hujung itu je lah. Ini sahabat dikasih Allah SWT, saya nak tunjukkan ya sahabat dikasih Allah. Ini lah saya cari hari ni. Ini adalah nama dia pucuk cemperai ya. Kalau orang asli dipanggil cemperai ya, pucuk sayur cemperai, pucuk cemperai gitu. Kalau Melayu panggil cemperai. Inilah banyak jual kat pasar ni sahabat yang dikasihi Allah SWT ya. Sebab dia bermusim sahabat dikasihi Allah SWT. Inilah pokok dia ya. Sebab kalian boleh nampak ni pokok dia. Pokok dia sini aja, dia tak tinggi sangat lah kan. Ni dia tak tinggi sangat kan. Macam ni. Dia tak tinggi sangat lah, sebab di dalam hutan paling banyak sayur ni sahabat dikasihi Allah SWT. Sebab sayur ni sahabat dikasihi Allah, dia bermusim. Maknanya satu setahun tu sekali atau dua kali keluar tunah dia lah sahabat dikasihi Allah SWT. Sahabat dikasihi Allah SWT, sebab sayur ni dia sama juga fungsi dia dengan pucuk manis kan sahabat dikasihi Allah SWT. Asalkan dia pelbagai, boleh masakan pelbagai sahabat dikasihi Allah SWT. Masakan lemak manis, masakan goreng, tumis apa bagaimana pun dia sedap sahabat dikasihi Allah. Boleh campur dengan daging, ayam cincang lah kan, daging cincang dan ketam, udang, sotong, kerang, ikan kan. Bagus sahabat dikasihi Allah SWT. Sebab sayur ni tak ada organik lah kan, dia tak ada bahan kimia lah sahabat dikasihi Allah. Dia sama je dengan seperti apa, seperti itulah pucuk manis kan, sayur manis. Sebab sayur manis dia manis juga, ni pun manis juga. Manis dia ni lagi piau lah ya sahabat dikasihi Allah SWT. Memang piau, memang cukup piau lah sayur ni. Sebab tu ramai orang cari ni. Kalau kat pasar kami, dekat pasar Kuala Kubu ni banyak jual. Pasar Bukit Buntung sekitar Hulu Selangor lah. Sebab bahbir dengan hutan kan. Bila bahbir dengan hutan ni macamlah sayur-sayur segar bugar kan sahabat dikasihi Allah SWT. Sebab sayur ni memang terbaik sahabat. Payah nak cari, sebab setahun pun sekali je musim atau dua kali musim ni. Itulah saja ya sahabat-sahabat dikasihi Allah SWT. Saya kongsikan pada hari inilah. Inilah hari ini aktiviti saya selepas tazkirah tadi. Ini saya pula cari sayur kan untuk makanan tengah hari lah ya sahabat-sahabat dikasihi Allah SWT. Itu saja sahabat-sahabat yang dikasihi Allah SWT. Semoga sahabat-sahabat dikasihi Allah sihat walafiat di luar sana. Doakanlah saya di sini, dan saya pun doakan juga sahabat di sana. Wa taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.